Dia punya seller ni nak sedekah je ke? Tak nak untung ke? Jom kita makan burger RM2. Okay, hari tu actually I ada tengok kat threads. Ada orang viralkan burger ni. Cheese harga dia RM2, RM3 macam tu lah. So tadi I baru dapat beli Toffee tu. Kan kita kena tengok shocking sales tu. Kalau cepat habis, siapa lambat memang tak dapat lah. So tadi baru I dapat Grab. So kita nak try rasa apa yang hype sangat. Sebab dekat threads tu dia viral. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Look at the burger. Oh yeah. I actually beli satu yang burger crispy biasa. Satu lagi yang burger crispy cheese. I rasa yang ni yang biasa. Yang ni ada cheese lah. Sebab dia macam melimpah sikit. Bismillah. Sedap korang. Okay, now I nak rasa yang burger crispy cheese pula. Besar. Boleh lah. Bagi I besar lah juga. Makan satu yang ni pun I rasa dah boleh kenyang dah. What a break. So sedap. I dah review burger ni. So I think you guys kena try. Beli je dekat shop. Nanti I letak gambar kat sini. Ini yang I jumpa yang viral tu lah. Korang nak tengok I makan apa lagi? Komen dekat bawah.